Sekarang dah pukul 7.35. I'm so late to go to work. So sekarang ni kita baru turun daripada bilik nak pergi kereta. Sekejap pergi Bangsal Malaysia. Pagi ni kan, inilah Subhanallah, sakhara nahasa kepada kami ini. Okay guys, sekarang ni kita dekat jam. So as usual, setiap pagi aku akan make up dalam kereta. That's why kita tengok tadi muka kita macam tak bermaya, macam actually sekarang aku tengah berdebar. So tadi aku kerja traffic light. Disebabkan kerja traffic light, so dah rasa macam berderau. Tapi okay je, sebab memang benda tu tengah oren pun. I mean like kelip-kelip tepi. Okay lah, lepas lah. Lepas tu sekarang ni kita pakai powder dulu. Ni. Lepas tu kita pakai Hatomogi punya Hatomogi punya lotion. Dia macam moisturizer, tapi dia tebal sikit daripada moisturizer. Actually tak boleh tak pasal lagu. Tak ada lagu macam bosan. Yalah, nanti kan kita kena copyright. So sekarang kita pakai moisturizer dulu. Kita pakai Jisoo Life punya, Jisoo Life ke? Beauty of Jason. Jisoo Life tu apa? Jisoo Life tu bukan kipas ke? So ni Beauty of Jason punya sunscreen. Best nak mampus. Best gila korang. Siapa yang tak pernah cuba tu, tolonglah cuba. Okay, macam ni kita buat dia. Sebab kan kita ni kan on the go. So tak adalah nak macam betul sangat. Nanti kalau I dah siap, I go back dekat korang. Okay, so sekarang I dah siap blend I punya sunscreen. I pakai this one, Bad and Bliss punya cushion. Best gila korang. Kalau siapa-siapa yang tak pernah pakai, tolonglah beli Ni I beli time sale je, RM20 je I dapat. Okay, masa tu dekat My Town. Yes, dekat My Town. This one dia macam ni. Kod I pakai yang ni, kod medium apa tu? Medium Blossom Bud. Yes. So now kita pakai this Brand Bliss punya cushion. Sikit je. Lepas tu kita dab. Look at that. Okay, kita tengok. Kita tutup lagi tepinya. Dark circle kita, eye bag semua dah tak ada dah korang. Kita tutup semua benda. Hilang dah aku punya urat-urat dekat muka tadi tu, semua dah tak ada. Macam wow.
Hello guys, so sekarang dah pukul 8.20. Aku masuk kerja pukul 8.30. So ada lagi 10 minit nak sampai. And aku dah siap makeup dah, tinggal pakai lipstick je. Okay. Tapi dia nampak macam dull sikit sebab aku pakai lipstick lah. Macam tak menyawa sikit kat situ. Ya, sekarang ni tak jauh dah tempat kerja dia. So pakai lipstick daripada Genman. Ini ada setir daripada zaman study lagi. Ni just nude 01 tau. So kalau dia macam ni, dia colour nude. Tapi dia nude cantik lah. Dia bukan nude yang terlalu perfume yang lama dah habis. Kita perfume baru. Kita baru beli semalam. Bag ni bag ajaib. Okay, so kita pakai perfume Paradise kod Bellas. Super sedap mampus. And get ready. I am ready to go to work. Pakai socks je. Ni kalau pakai socks macam mana siap nak bawa kereta? Bila lama lagi ke traffic light ni? Astagfirullahaladzim. Stresnya aku. Pedal minyak pun tak jumpa tau tak? Okay, sampai dah. Dah 7 berapa ni? Jam 8. Masuk kerja tu je semua. Sudah siap parking. Okay, bye korang. Hello guys, so sekarang kita dah sampai office. Sangat-sangat chaos. So, makeup dulu. Hari ni kita nak makan free guys. Budak sakit. Ada budak sakit korang. Sudah makan. Berapa lagi tu? Sekarang dah pukul berapa? 1.50. Sekarang dah pukul 1.50. Kita orang stress sebab kita naik kerja kedua. See you later. Bye. Tutup. Hi guys. So sekarang ni dah pukul 5.30. Like literally 5
5 lebih sikit lah sebab tadi tiba-tiba my apps untuk sign in kedatangan tu boleh pula lah dia hang. So sekarang kita akan on the way untuk balik. Kita akan balik. And I bring my laptop sebab malam ni kita akan buat kerja dekat Zeus Coffee. Sebab report nak kena hantar lagi beberapa hari. Taklah beberapa hari, lagi 2 minggu. Draft report nak kena hantar lagi 2 minggu, iaitu pada 11 Julai. Dan sekarang dah 16 Jun. Tak payah masa korang kalau letak kat sini kan, nanti I punya suara macam gegar-gegar ke. So macam tak payah lah kan, pegang je lah. So sekarang I nak drive dulu balik. Nanti kalau dah sampai, kita raja balik, okay? Hai guys, so sekarang ni dah pukul 7.58. Tadi sampai dalam pukul 7.47 sampai rumah. Kebayangkan dia punya tahap jam tu 7.47 baru sampai rumah. Lepas tu call boyfriend sekejap, borak-borak dalam kereta. Lepas tu ni baru dapat sambung vlog. So itu je lah kita punya video untuk intern daily life. Tapi kalau kejap lagi lepas maghrib, kalau aku rajin, aku pergi Zeus nak buat kerja sikit, nak buat report. Sebab sekarang ni dah 25 hari bulan. 25 hari bulan pula. Tak. Sekarang ni dah 16 hari bulan Jun. So nanti 11 Julai dah kena hantar draft. So kena prepare lah, nak kena buat draft, nak kena buat report, nak kena buat logbook. Dan banyak lagi benda nak kena settlekan untuk next step lah. So itu je. Kalau apa-apa adalah. Kalau tak ada, kita habis kat sini je. Ciao. Hai korang. So now kita dekat Zeus, which is kita sambung untuk buat kita punya. Sekarang baru macam tulis sampai week 11 je. Padahal sekarang dah week berapa dah? Dah week 11 kot. Tapi tak sure lah, tak ingat. Kita layan timelapse. Hello guys, so sekarang ni I dah siap buat I punya logbook. And now I nak continue with my reports, which is baru nak start buat macam acknowledgement macam tu lah. Sebab yang lain-lain tu maybe tomorrow I will continue. Sebab sekarang dah pukul 10.28 and kedai ni pukul 11. So boleh buat sikit je. So esok sambung, InsyaAllah. So yeah, that is the vlog for today. What a day. That was a long day. Sebab kalau ikutkan rutin harian aku, balik dah rehat dah, dah tidur dah, macam tak ada nak buat kerja ke apa. Tapi disebabkan dah nak habis rutin, so ada kerja lah nak kena siapkan.